Hayu. Ayu, lama ke tunggu? Masuklah. Wah, cantik you malam ni. Geramlah. Apa ni you? You dah buka puasa ke? Belum, tunggu you lah. Wah, sweetnya you. Tapi, boleh tak kalau kita buka puasa dalam kereta? Okay, you dah sampai dah. I bawa you tempat berbuka paling best. Wah, ya ke bestnya you? Jom. Jom ke mana? Cik. Cantiknya tempat ni, mesti mahal kan you? Tak adalah you, biasa-biasa je. Jangan risau, I belanja okay? Okay. Nanti malam, you belanja I pula. You tengok ni. Banyak gila makanan, semuanya sedap. Tapi Tapi kenapa? you lagi sedap. Wah, banyaknya makanan you ambil. Boleh habis ke semua ni? Mestilah boleh. Rugi kalau tak try semua ni. Macam Macam apa you? rugi kalau I tak try you malam ni. You betul lah, sedap lah makan kat sini. Kan ada yang kata you sedap kat sini. Tak rugi. Kita datang jauh-jauh pun berbaloi kan? Berbaloi lah. Rugi kalau orang nilai orang dekat sini tak try makan buffet Ramadan kat sini. Memang rugi lah. Rimba Heaven kan nama tempat ni you? Betul. Nama tempat ni Rimba Heaven. Tapi yang sediakan set buffet Ramadan ni Nusantara Kucina dengan sirih gading. Dekat tempat lain tak boleh dapat tau you. Sebab dekat sini je boleh nak makan makanan menu daripada sirih gading dengan Nusantara Kucina. Nah you best tak tempat berbuka I bawa you ni? Best sangat you. Thank you tau belanja I. For you my sweetheart. Tapi jangan lupa tau. Itu apa tu you? Jangan lupa belanja I pula. Mana orang-orang Negeri Sembilan yang tak tahu nak cari pot berbuka paling best? Ni dia Ramadan Buffet vibe macam makan dekat hotel mewah tapi harga kawan-kawan. Macam-macam menu ada yang disediakan oleh Nusantara Kucina dan Sirih Gading. Ajak satu kampung serbu Rimba Heaven. Nilai sekarang